Anwar Ibrahim kencing apa lagi hari ini? Rakyat Malaysia menunggu-nunggu pengumuman khas yang dibuat oleh Anwar Ibrahim hari ini. Rupa-rupanya pengumuman yang Anwar Ibrahim buat hari ini sebagai Perdana Menteri Malaysia bukan tertumpu kepada rakyat Malaysia. Dia tertumpu kepada isu lain. Dua perkara yang menjadi pengumuman khas Anwar Ibrahim hari ini. Apa dia? Yang pertama adalah berkenaan dengan perang di Iran. Yang kedua, isu harga minyak. Isu yang pertama ni tadi berkenaan dengan perang di Iran ni, Anwar Ibrahim nak mengumumkan kepada rakyat Malaysia bahawa dia sebagai Perdana Menteri Malaysia nak mengucapkan terima kasih kepada Presiden Iran kerana tumpuan perang ini hanya tertumpu kepada Iran dan Israel, tidak tertumpu kepada negara-negara Timur Tengah. Tetapi dalam waktu yang sama, kita lihat juga sebelum ini Anwar Ibrahim mengucapkan terima kasih kepada Presiden Amerika dan siap berjoget dengan Presiden Amerika. Yang mana satu ni kita nak percaya dengan Anwar Ibrahim ni. Sebab itu rakyat kata depan cakap lain, belakang buat lain. Inilah masalah Anwar Ibrahim. Kita pergi kepada cerita minyak ni tadi. Anwar Ibrahim kata bahawa kerajaan hanya mampu bertahan sampai bulan Mei ni. Jika tidak, kemungkinan subsidi akan ditarik dan harga minyak akan kembali naik. Ini yang dia nak umum kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi tak ada pengumuman yang menggembirakan pun rakyat Malaysia. Tak ada kena-mengena pun dengan apa yang rakyat Malaysia nak tunggu. Kalau kita lihat cerita yang Anwar Ibrahim cakap hari ini. Kita ini, dulu dia jadi ketua pembangkang, dia dah cakap, kita ini negara pengeluar minyak. Bila harga minyak naik, sepatutnya negara ini untung. Sepatutnya bila harga minyak dunia ni naik, maka kita ni negara pengeluar minyak sudah tentulah mendapat untung. Kalau sekarang ini, contohnya, negara kita dalam keadaan harga minyak 80 US dollar per tong. Kalau hari ini naik 120 ataupun 119 dolar per tong. Bukankah ini menguntungkan negara? Sebab kita negara pengeluar minyak. Ini logik yang sebelum ini apabila Anwar Ibrahim membuat ceramah kepada rakyat untuk meyakinkan rakyat bahawa kita ini negara pengeluar minyak. Bila harga minyak naik kita akan untung. Tapi kenapa hari ini nak ceritakan kita hanya mampu bertahan dan kita tak boleh lagi nak membiayai subsidi minyak ini kepada rakyat? Jadi apa-apa pun kamu sebagai rakyat, kita sebagai rakyat, buatlah komen di bawah. Sekian, terima kasih.